Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Buletin MBI edisi ke-7 2026 bersama saya Ramla Saharani. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan rangkuman laporan utama edisi kali ini. MBI rekod kutipan bayaran cukai taksiran sebanyak 71.42 juta ringgit. Malam Evolusi Muzik Citra Malaysia Colours of Malaysia ke tengah perjalanan dan perkembangan muzik Malaysia merentasi pelbagai era. MBI anjur taklimat enakmen Hotel Perak 2023. Majlis Bandaraya Ipoh MBI merekodkan kutipan bayaran cukai taksiran setahun dengan jumlah sebanyak 71.42 juta ringgit menerusi 128,865 bil pembayar. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak 4% berbanding tahun 2025 iaitu 123,329 bil dengan kutipan sebanyak 68.64 juta ringgit. Datuk Bandar Ipoh Zamasyari Hanifah merakamkan perhargaan kepada warga Kota Ipoh yang telah menunaikan tanggungjawab pembayaran cukai taksiran serta terus memberi sokongan kepada usaha MBI dalam membangunkan bandar raya ini. Pembayaran ini adalah menunjukkan tanda-tanda positif bahawa warga kota menyambut baik tawaran yang telah kita tawarkan untuk cabutan bertuah pada kali ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua warga Kota Ipoh yang telah menjalankan tanggungjawab dengan pembayaran cukai taksiran ini dan dengan harapan sokongan padu yang berterusan daripada warga kota kepada majlis dalam merealisasikan hasrat untuk menjadikan Bandaraya Ipoh bandaraya bestari sejahtera. Beliau berkata demikian ketika berucap hadir menyempurnakan majlis penyampaian hadiah utama cabutan bertuah cukai taksiran MBI tahun 2026. Pada majlis itu, sebanyak 28 cabutan khas diadakan bagi menentukan penerima hadiah-hadiah utama yang ditawarkan. Pada 27 April lalu, MBI telah melaksanakan 228 cabutan bertuah secara digital bagi mengenal pasti pemenang. Bagi tahun ini, MBI menawarkan sebanyak 228 hadiah menarik bernilai keseluruhan RM106,000 Malaysia kepada warga kota yang bertuah. Hadiah utama adalah sebuah kereta Proton Saga MC3 1.5 standard. Hadiah-hadiah lain termasuk 2 buah motosikal, televisyen 65 inci, peti ais 660 liter, honor pad, komputer riba, wang tunai serta beberapa barangan elektrik menarik. Majlis Bandaraya Ipoh MBI bersama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Perak telah menganjurkan program Malam Evolusi Muzik Citra Malaysia Colours of Malaysia. Program yang julung kali diadakan ini bertujuan untuk mengetengahkan perjalanan serta perkembangan muzik Malaysia yang merentasi pelbagai era. Acara yang berlangsung di Dewan Bandaran itu telah diserikan dengan kehadiran Datuk Bandar Ipoh Zamasyari Hanifah dan isteri Kartini Ibrahim. Program yang dianjurkan ini sebagai usaha mempromosikan Tahun Melawat Malaysia 2026 di samping memperkukuh kedudukan Ipoh sebagai bandaraya yang kaya dengan nilai sejarah, kebudayaan dan pelancongan. Malam Evolusi Muzik membawakan satu pengalaman seni yang unik dan memukau melalui persembahan evolusi muzik tempatan bermula dari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sehingga ke aliran muzik masa kini. Persembahan tersebut menggabungkan elemen tradisional dan moden dalam satu pementasan yang penuh warna-warni, nostalgia serta kreativiti. Antara pengisian menarik yang dipersembahkan termasuklah gabungan mantap kombo muzik kumpulan Gema Warisan Budaya MBI bersama kombo muzik JKKN Perak dan persembahan tarian oleh kumpulan Gema Warisan Budaya MBI dan kumpulan tarian JKKN Perak.
Penganjuran Malam Evolusi Muzik diharap akan terus menjadi platform penting dalam menyemarakkan seni budaya tempatan, memperkukuh jalinan kerjasama strategi antara agensi serta mengangkat peranan Ipoh sebagai antara destinasi utama acara kebudayaan dan pelancongan negara. Dalam usaha memperkukuh tadbir urus sektor perhotelan di negeri Perak, Majlis Bandara Ipoh MBI telah menganjurkan taklimat berkenaan enakmen Hotel Perak 2023. Program yang dianjurkan ini sebagai platform untuk pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh berhubung pelaksanaan enakmen Hotel Perak 2023 khususnya kepada pihak yang terlibat dalam aspek pelesenan, penguatkuasaan, pemantauan dan pentadbiran berkaitan sektor perhotelan. Taklimat yang diadakan di bangunan MBI itu telah dirasmikan Ketua Whip Ahli Majlis MBI, Datuk Mazlan Abdul Rahman mewakili Datuk Bandar Ipoh. Menerusi taklimat ini, para peserta diberi ruang untuk bertukar pandangan, berkongsi pengalaman serta mengemukakan persoalan berkaitan pelaksanaan enakmen berkenaan. MBI berharap usaha ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak dan menyumbang kepada peningkatan kualiti tadbir urus sektor perhotelan di Bandaraya Ipoh dan Negeri Perak amnya. Satu sesi taklimat dan cabutan undi tapak penjaja melibatkan kawasan Taman Temara telah diadakan baru-baru ini. Program yang berlangsung di Dewan Komuniti Kampung Cempaka Sari Ipoh itu melibatkan penyertaan 29 orang peniaga. Turut hadir pada program berkenaan Ahli Majlis Bandara Ipoh MBI Basri Muhammad Noor dan Ahmad Farid Walid Ahmad Fuad serta Setiausaha Politik kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebing Tinggi Muhammad Izzuan Aziz. Program yang berlangsung selama 3 jam ini dimulakan dengan sesi penerangan terperinci berkaitan syarat-syarat pelesenan, taklimat pengurusan tapak penjaja, kerja-kerja pembinaan tapak penjaja dan operasi meroboh struktur binaan tanpa kelulusan. Proses undian tapak oleh para peniaga yang terlibat berjalan dengan lancar dan pihak MBI berharap tapak penjaja baharu yang akan disediakan di Taman Temara ini dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh mereka. Fasa kedua operasi meroboh struktur binaan tanpa kelulusan diteruskan dengan gerakan operasi yang dilakukan di kawasan menjadikan teduhan kereta setor di atas kawasan Rizab, kawasan Lapang. Operasi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk polis Diraja Malaysia dan pejabat tanah dan galian Perak itu dilaksanakan di Rizab Jalan Laluan Sungai Pari 9, Taman Pertama Ipoh. Pelaksanaan operasi ini adalah selaras dengan Standard Operating Procedure SOP yang ditetapkan, iaitu pengeluaran notis roboh di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 dalam kurungan Akta 133 dengan arahan pematuhan notis roboh selama 30 hari. Sebagai info kes ini telah pun diberi pelanjutan tempoh pematuhan notis, namun struktur tersebut masih tidak dirobohkan oleh pemilik. Operasi meroboh yang bermula pada jam 9 pagi sehingga 12.30 hari ini melibatkan kekuatan anggota seramai 80 orang yang terdiri daripada pelbagai agensi berkenaan. Pertandingan Sukan Rakyat menjadi acara yang memeriahkan program Ipoh Low Carbon Day ILCD. Menerusi program ini, seramai 1,500 peserta telah mengambil bahagian. Program yang berlangsung seawal jam 7 pagi itu bertujuan mempromosikan gaya hidup sihat, memperkukuh hubungan komuniti serta menggalakkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti tradisional yang selari dengan agenda pembangunan bandar mapan. Terdahulu, acara perasmian program ini telah disempurnakan Ahli Majlis Bandara Ipoh MBI Tun Kok Kee. Antara acara dipertandingkan iaitu batu seremban, congkak, 7 selipar, sepak bulu ayam dan baling bantal dalam bakul.
Penganjuran pertandingan sukan rakyat ini membuktikan bahawa agenda Bandar Pintar dan kelestarian alam sekitar boleh bergerak seiring dengan usaha memelihara warisan budaya tempatan sekaligus memperkukuh identiti komuniti Bandaraya Ipoh. ILCD merupakan inisiatif strategik ke arah mentransformasikan kawasan bandar menjadi persekitaran yang lebih hijau, efisien dan pintar melalui penglibatan aktif komuniti dalam aktiviti fizikal, sosial dan berimpak positif kepada alam sekitar. Sekian Buletin MBI edisi ke-7 2026. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.